Ramai orang bila dengar je pasal RUU PSB ni, dia terus ada persepsi negatif. Bayang rumah kena rampas lah, orang kampung kena halau lah, ataupun pemaju akan sapu untung yang besar. Tapi kan bila kita tengok betul-betul, sebenarnya dia lebih kepada nak bagi bandar lama yang dah uzur ni hidup balik. Kalau korang perasan dekat bandar besar macam Kuala Lumpur tu, memang ada banyak flat-flat yang lama betul lah. Yang mana kawasan dia dah jadi sangat kotor. Paip pecah, lain cerita, lift pula asyik rosak, dinding merekah. Dan kalau dibiarkan, memang akan jadi tempat yang bahaya. Jadi takkan nak biarkan diorang terus hidup dalam keadaan yang macam tu. Dekat sini saya nak ulas lah dan bagi pandangan saya pasal beberapa isu yang selalu dibangkitkan dekat media sosial ni. Pertama sekali ada yang cakap bila 80% je setuju, rumah terus kena ambil. Ini sebenarnya satu salah faham lah. Sebenarnya ambang 80% tu dia cuma satu syarat je untuk mulakan rundingan. Dan dia bukan bermakna terus roboh esok. Lagi 20% yang tak setuju tu tetap akan dirundingi, dapat pampasan dan hak diorang ni masih dilundingi di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960. Even kalau bangunan tu lebih 30 tahun pun, syarat persetujuan diturunkan kepada 80%. Kalau bangunan terbengkalai dan tak selamat pula, 51% pun dah cukup untuk bincang. Tapi kalau jalan betul-betul, pemilik strata tetap perlukan 100% setuju untuk tamatkan hak milik. Bila bangunan yang dah lama ni kita biarkan usang, biasanya infra asas macam elektrik, paip, tangki air, kumbahan dah akan mula reput lah. Undang-undang pun cakap lepas 10 tahun, setiap bangunan tinggi kena buat laporan pemeriksaan struktur. Tapi masalahnya ramai yang culas. Betul tak? Jadi bila makin lama, resiko keselamatan memang akan makin tinggi lah. Lagi best pula, bila projek pembangunan jalan, unit asal yang biasanya bertambah, contoh macam flat 5 tingkat boleh naik jadi 10 tingkat dengan fasiliti yang lebih baik lah. Jadi nilai hartanah pun akan meningkat juga. Benda lain yang orang risau adalah tanah kampung, rizab Melayu ataupun adat akan hilang. Dan dalam RUU ni, jelas dinyatakan kalau kita tengok, tanah rizab dan tanah kerajaan akan kekal status dia. Jadi, janganlah risau. Bukan semua tempat boleh kena sentuh. Lagi satu pemilik asal takkan terbiar. Ada jaminan rumah gantian one to one dekat lokasi asal siap dengan pampasan yang lebih baik daripada undang-undang yang sedia ada. Kalau dulu rumah tu harga dia RM70,000, so lepas pembaharuan dia boleh cecah kepada RM400,000. Itu pun masih dapat unit gantian percuma tau. So logiknya, pemilik asal tak rugi, malah dia berpotensi untuk untung dari segi nilai dia. Dari segi pelaksanaan pula, PSB ni dia tak harap duit kerajaan semata-mata. Jadi dalam